Sekarang ni saya nak share macam mana nak ajar menggunakan modul Sabah Jap Ya. Permulaan kita kena ajar dahulu huruf tidak bersambung. Murid hanya ingat perkataan roda sahaja. Kita buat simbol tangan bentuk bulat. Bulat adalah roda. Bila murid ingat roda, kemudian kita suruh murid buat bulat. Kita suruh murid tulis roda dan gariskan. Kemudian kita tulis kembar dia. Za, va, zal dengan hamzah. Supaya murid ingat kalau huruf tidak bersambung ni cuma ingat roda sahaja. Tak perlu nak hafal banyak. Dan kalau bersambung, Sabah Jap Ya. Sabah Jap Ya ni simbol tangan yang biasa kita cakap. Oh, nanti dulu, sabar jap, sabar jap. Sebab tu kita guna Sabah Jap Ya tu 5 jari. Sebab kita kalau suruh orang sabar tu, kita tunjuk 5 jari macam tu. Okey. Kemudian boleh baca kat sini. Sebelum kita nak mulakan aktiviti dalam buku ni, kita ajar dahulu huruf tidak bersambung. Lepas dah cari huruf bersambung, dah mahirkan huruf bersambung, ada latihan dia. Yang ini adalah latihan buat huruf roda. Suruh murid salin roda, lepas tu apa kembar dia. Buat macam tu. Cikgu boleh gunakan e-book ni. Kalau cikgu ada tablet, boleh gunakan e-book ni untuk menulis. Pasang dekat projektor. Cikgu sambil bercakap tu cikgu tulis. Yang ini pun sama. Jawi dia apa? Roda. Zal, zal, va. Okay, kita nak bagi murid ingat. Biasanya satu masa 30 minit. Jawi ni pun dah boleh buat. Ni bagi latihan ni. Kemudian kat sini ada game digital tambahan. Cikgu tekan je untuk main game. Yang ni. Sebab tu kita bagi e-book. Boleh tekan link. Okey, bila murid dah minggu pertama, murid dah belajar huruf tidak bersambung. Mereka dah ingat. Baru kita masuk huruf Sabah Jap Ya. Okey. Kenapa saya buat Sabah Jap Ya? Kita buat yang nota simple je. Kalau sa, kita ingat dia ada 3 longkang. Bahasa mudah dia lah. Sebab kita nak terangkan kat budak, kena guna bahasa mudah. Lepas tu kita tengok dia ada ekor dia. Ekor dia macam tu. Kalau sa, apa yang sama lagi? Kita tunjuk kat depan. Sa, shin, kita tunjuk. Sod. Mana yang sama? Kumpulan yang sama. Kita ajar satu per satu ikut kumpulan huruf. Apa fungsi yang warna merah ni, yang potong ni? Ini simbolnya kita potong. Kalau di awal dan di tengah, kita kena potong. Potong ekor dia. Kalau sod pun, kalau dia kat awal dengan tengah, kita kena potong ekor dia. Kalau ba, kita pun potong ekor dia. Kalau kat awal dengan tengah. Nun pun sama. Jadi kena terangkan. Sebaiknya kalau cikgu ada tanah liat, bagi murid-murid buat, ataupun kertas putih tapi cikgu tulis huruf sin. Lepas tu buat simbol potong. Ataupun gunting. Bagi murid tu nampak kenapa kalau awal dengan tengah, dia kena potong ekor dia. Okay. Supaya kita nampak benda ni adalah logik. Logik jawi. Oh, kalau kat tengah, kena potong. Macam tu. Kalau ja ni kita terangkan kat mereka ada perut. Ja ada perut. Kalau pa dia ada kepala. Saya letak kaf supaya mereka ingat ada kepala juga. Kaf macam tu kepala dia. Dan ya, kenapa diletakkan di hujung? Sebab ya ni kena potong 2 kali. Ya, potong kepala dan ekor. Kalau yang lain, kepala ni kita tak payah potong. Tapi kalau ya ni kita kena potong kepala dan ekor. Bila dia kat awal, dia jadi ya. Bila dia dekat tengah, dia akan jadi ya macam ni. Sebab tu kita kena potong 2 kali. Potong kepala dan ekor.
Jadi kalau nak terangkan kat murid, ajar satu-satu dahulu. Kumpulan sa. Dalam minggu pertama tu, boleh ajar kumpulan sa dahulu. Okey, cikgu boleh guna tablet ataupun cikgu tulis sa. Saya susah sikit. Sekejap. Sa, syam, sod, dot. Senaraikan kumpulan huruf sa. Inilah kumpulan huruf sa. Jadi ke awal macam mana? Kena tulis potong sa ke awal. Kalau kat tengah macam mana? 1, 2. Macam tu. Akhir bentuk dia sama je. Pastikan ada ekor semula. Kalau sya, kita kena potong ekor dia. Macam tu. Kena terangkan. Bagi murid buat sekali. Sod kena potong ekor. Dot potong ekor. Semua tu kena potong ekor. Itu kumpulan sa. Kenapa saya gunakan kumpulan sa ni? Latihannya macam ni. Kalau di pasaran, latihan dia buat satu. Tapi sekarang ni kita murid ni dia tak tahu huruf sa saja. Tapi bila kita buat macam ni, perkataan bermakna ni, murid akan jadi confused. Mana kumpulan sa? Okay. Jadi sebab tu saya letakkan latihan bertahap. Makin lama makin banyak huruf dia. Okay. Dan murid ni dia kena ada rutin. Kena ikut step by step. Tadi dekat depan saya ada tunjuk. Kalau macam mana nak buat latihan ni. Okay, kalau kita tengok kat sini kan panduan guru. Yang ini kalau nak buat aktiviti ni, huruf akhir kena petakkan dia. Kemudian cari huruf roda dan bulatkan. Kemudian yang ketiga kita potong huruf bersambung ikut teknik sabajabya. Macam tu juga dalam latihan ni kena ceritakan rutin kepada murid. Huruf akhir petakkan dia. Ada huruf roda ke tak ada? Ada ni, wow ni. Buat bulat. Bila bulat ni maksudnya dia tak kacau. Sin, kumpulan yang pertama, sin. Jadi kena potong ekor dia. Jadi kita buat macam ni. Sos. Ajar kenapa ada garisan ni supaya murid tahu mana yang perlu di atas dan di bawah. Okey. Yang ini apa langkah pertama dia? Kena akhir dia tu kena petakkan dulu. Ada huruf roda ke tak ada? Tak ada. Jadi kita tak payah buat bulat. Kemudian kumpulan sa. Kena potong ekor dia. Jadi dot, sod, sa. Okey. Kemudian yang seterusnya pun begitu juga. Okey. Kena ceritakan rutin. Kumpulan ba pun sama. Ada huruf akhir kita petakkan dulu. Kemudian huruf ba. Ada huruf roda ke tak ada? Tak ada. Okey. Kemudian kumpulan ba. Potong sekali. Jadi dekat awal dan tengah. Kemudian sambungkan dia. Begitu juga. Akhir petakkan. Ada huruf roda ke tak ada? Kalau tak ada roda tak payah bulatkan. Kemudian buat ikut teknik sabajabya. Okey. Ini saya kumpulkan antara kumpulan sa dengan ba. Biasanya kalau murid dah faham konsep, mungkin 30 minit dan dia mampu mengajar murid yang lain. Kalau teknik hafal, dia cuma hafal, dia tak dapat terangkan kepada murid lain. Tapi bila dia faham konsep, dia boleh terangkan kepada kawan dia. Kemudian huruf ja. Ja ni kita ingat, cakap dengan murid, ada perut huruf ja. Ja dengan ain ada perut. Kemudian buat latihan dulu ja ni. Sebab murid selalu confuse antara ja dengan ain bila di tengah.
Kalau ja dia kepala saja. Tapi ain dia ada topi. Sebab tu kita letak latihan yang berbeza sedikit. Okey, murid boleh salin semula macam mana huruf ain kat awal. Kalau kat tengah macam mana. Kalau kat belakang macam mana. Latihan dahulu. Bila dia dah berjaya buat latihan tu, masukkan. Senaraikan kumpulan huruf ja. Ja apa dia? Ja. Apa lagi yang sama? Ha, kha, ain, rin, nga. Semua sama. Ada perut. Jadi ja ni kita kena potong perut dia. Potong perut. Saya tulis potong perut. Tulis ja, potong perut. Jangan ada perut. Ha pun sama. Buat semua sama. Ain. Cikgu boleh ajar step by step. Tayangkan pada slide. Ain. Yang ini pun guna teknik yang sama. Huruf akhir kita petakkan. Ada huruf roda ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, kita biarkan. Kemudian, kita guna teknik sabar jab ya. Ja ni kumpulan kedua. Kita potong. Kumpulan ketiga. Kita potong perut dia. Potong perut. Sambung. Buat sampai dia mahir. Okey, pa pun sama. Tinggalkan kepala. Potong ekor dia, tinggalkan kepala. Kaf macam mana? Fa macam mana? Okey. Kalau ya, kita kena potong 2 kali kepala dan ekor. Jadi di awal ya macam ni, ya macam ni. Kalau cikgu tak tunjuk macam mana di awal dan tengah ni secara bersama dengan anak murid, mungkin mereka akan keliru. Okey. Kalau diorang nak tiru yang ini pun boleh. Okey. Kemudian saya letakkan gabungan ja, pa dengan ya. Nak bagi mereka ingat semula macam mana tekniknya. Okey, mim adalah huruf terkecuali. Kita buat benda yang simple, sabar jab ya ni, supaya murid ingat yang mudah je. Huruf mim ni mereka buat latihan seperti biasa saja. Lam ni pun sama, tapi biasanya mereka faham je huruf lam ni. Yang jadi isu bila huruf jim, ain, sod tu tak nampak bentuk. Okey, kalau ha ni pun terkecuali sebab depan dia lain, tengah dia lain, akhir dia lain. Jadi kita letak satu latihan khas lah untuk murid. Dan yang ni boleh print kalau sempat lah. Biasanya sebulan tu boleh lah untuk bahan ni. Baru masuk silibus. Ikut pilihan masing-masing. Kalau sambung dadu Jawi ni, cikgu boleh beli kat Eko dadu. Lepas tu bagi kat setiap murid. Ataupun dalam kumpulan kecil. 2 orang dapat 1 dadu ke. Jadi murid buat. Baling dadu dapat huruf alif. Buat. Baling dadu lagi dapat huruf fa. Baling dadu dapat huruf ja. Macam mana nak sambungkan dia? Fa kumpulan yang keempat. Sabah, ja, pa. Pa kena tinggalkan kepala. Kalau ja ni kat huruf akhir. Macam tu. Ajar satu persatu. Kalau cikgu tak sempat nak beli dadu, boleh tekan dadu online ni, boleh main dadu dengan murid. Saya tunjukkan. Boleh buat skrin sebelah-sebelah macam ni. Dan cikgu tekan sendiri dadu online tu. Jadi murid boleh jawab. Okey, nombor 4. Alif. Kalau sama ubah je. 1 ro. Okey. Kemudian tekan lagi. 3 ja. Kemudian tekan lagi. Huruf ba. Sambungkan dia. Boleh buat secara bersama dengan anak murid. Okey. Ini ada beberapa latihan nak bagi murid seronok je. Yang ini parking lot ni untuk gunting. Bagi mereka kenal. Parking A.
gambarnya ini. Parking bay yang ini. Sebulan pertama insya-Allah lah ada perubahan sikit daripada segi tulisan bagi murid yang baru Iqra 1, 2, 3. Itu saja. Kalau untuk kajian tindakan nanti kita akan ada kelas bimbingan dalam masa yang terdekat lah. Ya ni cikgu boleh use template. Boleh gunakan template ni. Kat sini kita ada cara nak ingat huruf tu. Kalau macam sa untuk sakit, kalau syah shampoo, macam tu. Tapi dia ada gaya dia. Macam aku pelasa ni, sa sakit buat gaya batuk. Kalau syah buatlah gaya shampoo, macam tu. Ni terpulang kepada keselesaan cikgu. Ni saya bagi idea saja. Biasanya saya nak ajar Iqra tu, kalau murid tak kenal lagi huruf tu, saya akan buat gaya yang mudah dan dekat untuk murid. Kalau macam dot ni kan, saya letak Doraemon sebab dia biasa sebut dot, Doraemon. Macam tu. Ni yang simple je lah. Cuma huruf ra je sahaja saya tak letak. Tak ada idea nak letak apa. Okay. Dia ada gambar dan ada gerakan. Macam tu. Kalau nak bagi dia nampak, ada sebab kenapa saya potong gambar ni. Bila kita potong, letak garisan. Garisan ni ibarat macam kita potonglah huruf tu. Jadi depan dengan tengah hanya nampak kepala dia saja. Ekor dia kita buang. Tapi bila dia dekat belakang, dia adalah satu huruf yang lengkap. Macam tu. Tapi kalau nak guna teknik gerakan ni, tak boleh full screen. Full screen dia tak boleh nak gerak. Okay. So kalau yang biasa macam ni je boleh tunjuk dekat anak murid. Macam tu lah cara nak guna teknik guna slide ni. Cuma kalau jar ni saya tak potong sebab dia agak susah sikit lah sebab dia ada titik kan. Tapi konsepnya sama. Kita nak tunjuk garisan ni ialah kita nak potong. Potong apa dia? Potong perut, potong ekor dia. Kalau pan ni pun saya tak potong. Ikut kreativiti. Sama ada cikgu nak guna slide ataupun cikgu nak buat BBM secara hands on. Okay.